Korang mungkin terkejut yang buah kecil merah ni sebenarnya ada banyak orang jadikan dia snack harian ataupun minuman. Ini cranberry crack. Tengok rupa dia macam kismis kan? Tapi jangan pandang rendah. Dia ni adalah snack yang ada rasa masam-masam manis. Terus buat mulut rasa tak bosan. Ada sikit fun fact. Cranberry ni memang terkenal dengan kandungan antioksidan dia yang tinggi. Antioksidan ni penting sebab dia bantu support badan lawan radikal bebas dalam badan kita. Dan yang paling orang suka, cranberry ni selalu dikaitkan dengan sokongan kesihatan saluran kencing. Terutama kalau orang yang kadang-kadang rasa tak selesa atau nak jaga kesihatan dekat kawasan situ, ramai pilih cranberry sebagai snack sokongan pilihan. Kadang kita ingat nak jaga kesihatan ni just kena makan ubat je, padahal boleh start daripada benda simple macam snack harian. Sebab apa-apa penyakit pun memang akan datang daripada pemakanan kita. Jadi kalau korang lepas ni nak cari snack yang sedap tapi ada value dia sikit, cranberry kering ni memang boleh masuk dalam list. So tekan shop kami sekarang.